Kita semua pernah dengar ayat too much of good is no good, kan? Segala yang terlalu sangat banyak, melampaui batas adalah tidak baik untuk kita. Walaupun dia perkara-perkara yang baik berkaitan dengan dunia, of course. Jadi persoalannya, ada tak perkara ni disebut di dalam Al-Quran? Bila kita rujuk pada Al-Quran, Allah SWT berfirman, pakailah pakaian yang baik dan indah, makan dan minumlah, Allah kasih. Tapi Allah kata janganlah kamu berlebih-lebihan. Di bulan Ramadan, of course kita nak beli pakai pakaian untuk hari raya, kita nak beli makanan, minuman untuk juadah berbuka puasa. Tapi ingatlah, jaga hati kita, jaga iman kita. Jangan sampai apa yang kita keluarkan duit itu di bulan Ramadan atas niat yang mulia, tetapi disebabkan ia melampaui batas, ia jadi satu perbuatan yang tidak Allah sukai. Kerana jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak suka kepada mereka yang berlebih-lebihan. Maka saya nasihatkan kepada saya dan kepada semua, sebelum kita keluarkan wang kita, sebelum kita lakukan sesuatu, tanyalah diri kita, adakah ia akan menyebabkan aku lebih dekat dengan Allah untuk masuk ke dalam syurga? Kalau jawapannya tidak, kita tinggalkan. Sebab takut-takut ia termasuk dalam pembaziran, iaitu salah satu sikapnya syaitan.